Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, para guru yang saya muliakan serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu pada hari ini. Tajuk syarahan saya pada pagi yang mulia ini ialah kesejahteraan sejagat bermula dari diri. Hadirin yang budiman, apabila kita menyebut tentang kesejahteraan sejagat, ramai antara kita membayangkan dunia yang bebas daripada peperangan, kemiskinan dan penindasan. Tidak salah tanggapan itu. Namun begitu, seringkali kita terlupa bahawa kesejahteraan dunia tidak akan tercapai jika tiada kesejahteraan dalam diri setiap individu. Bak kata pepatah, kalau asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Maka, izinkan saya mulakan dengan persoalan ini. Adakah kita benar-benar sejahtera dalam diri sendiri? Saudara dan saudari, kesejahteraan diri bermaksud mempunyai ketenangan emosi, fikiran yang waras, hati yang bersih serta tindakan yang penuh hikmah. Individu yang sejahtera akan menjadi manusia yang positif, penyayang dan penyumbang kepada keharmonian sekelilingnya. Bayangkan jika setiap insan memulakan hari dengan senyuman, bertegur sapa dengan sopan dan membantu mereka yang memerlukan. Bukankah dunia akan menjadi tempat yang lebih baik? Kita ambil contoh tokoh-tokoh kemanusiaan seperti Abdul Sattar Eddy dari Pakistan dan Mother Teresa dari India. Mereka bukanlah pemimpin negara, bukan juga jutawan, tetapi mereka menjadi pencetus kesejahteraan sejagat dengan bermula daripada hati yang ikhlas membantu orang lain. Sifat empati dan kasih sayang dalam diri mereka melimpah dan memberi kepada ribuan manusia. Hadirin sekalian, dalam dunia yang serba moden ini, kita semakin alpa akan nilai-nilai murni. Kita cepat marah, mudah melatah, kerap bersangka buruk. Media sosial menjadi gelanggang cacian, bukannya tempat menyebarkan inspirasi. Kita lupa bahawa satu kata-kata boleh membina tetapi juga boleh menghancurkan. Maka di sinilah letaknya peranan kita untuk kembali menilai dan memperbaiki diri. Kita mesti menanam nilai sabar, hormat, jujur dan kasih sayang dalam kehidupan seharian. Saya ingin berkongsi sebuah kisah kecil tetapi sangat bermakna. Seorang pelajar di sekolah rendah Jepun setiap hari akan membawa sapu tangan ke sekolah. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk mengelak meja rakannya yang cacat penglihatan. Tindakan kecil ini bukan sahaja memberi keselesaan kepada rakannya, malah menyentuh hati seluruh sekolah. Inilah contoh kesejahteraan yang bermula dari diri menjalar menjadi kasih sejagat. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mencapai kesejahteraan sejagat, kita tidak perlukan kuasa besar, tidak juga perlu menunggu arahan dari pemimpin dunia. Apa yang kita perlukan ialah kesedaran dan tindakan. Mulakan dengan senyuman, bantu sesiapa yang memerlukan, maafkan kesalahan orang lain dan hormati setiap insan tanpa mengira agama, bangsa atau latar belakang. Saya ingin menutup syarahan ini dengan sepotong hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Marilah kita menjadi manusia yang menyebarkan kesejahteraan bermula dari hati, menjadikan dunia ini bukan sahaja tempat untuk hidup, tetapi tempat untuk mereka mencintai dan dicintai. Sekian, terima kasih.